Okay, saya dengan jiran. Aku nampak macam ada. Okey, aku serah pada kau. Biarlah dia pergi. Biarlah. Kau kata nak settle. Jom, kita start. Dah lambat dah ni. Okay, viewer pun dah kenakan aku dah ni. Aku cepat sikit lah. Boleh tak sekarang? Viewers aku dah ni dah. Buka jaket kau, Ibu. Kemana tak? Kemana? Siut lah, terkejut aku. Gugur jantung. Siut tak lah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, maafkan aku. Ya Allah, banyak maki-maki. Terkeluar, ya Allah, terkeluar. Astagfirullah. Subhanallah, astagfirullah. Okay. Hari ni kita solo lah. Pecah dulu Pecah dulu lah, macam biasa. Okay, go. Bismillah. Hari ni, tuan-tuan, Assalamualaikum. Hari ni saya akan berpecah dengan jiran. Okay. Di mana saya akan ambil, sekejap lagi saya bincang dengan dia nak ambil lokasi ni kat mana. Dia ada 1, 2, 3 blok dekat-dekat je. Kalau korang dengar suara tu, suara jiran. Tak ada orang lain. Kat dalam ni tak ada orang lain. Tinggal kami berdua je. Prop memang tak bawa lah. Prop, orang-orang jadi prop ni memang tak ada lah. Tas pun tak jadi apa, tak jalan-jalan pun nak bayar orang. Memang tak lah. So untuk saya nak bayar orang untuk jadikan prop depan-depan ni, satu benda yang mustahil lah. Saya banyak benda lagi saya nak bayar daripada nak bayar orang ni. Yakin berdua, wallahi, sumpah demi Allah, nak macam tu puas hati. Atas nama Allah, nak kena sebut nama Allah juga, baru percaya. Yakin berdua. Baru start ke? Baru start. Anak dah siap, Alhamdulillah. Aku yakin. Ni antara viewers, Ayah Ucuk viewers. Waktu kat Perak, dia tengok saya seorang. Kau nak ambil mana? Biasa. Macam biasa? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Pia, terima kasih Kak Pia. Kak Pia masuk kau. Kak Pia, terima kasih. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Sultan. Semoga diluaskan rezeki. Terima kasih. Alhamdulillah, sujud syukur. Alhamdulillah. Train yang pertama, guys. Sekejap. Allah Akbar. Okay, let's go. Dah hancur tempat ni Kita, saya jangan masuk belakang ni. Saya nak masuk belakang, sekejap. So, jiran kat sana. Sekejap saya padam lampu, sekejap. Tu, jiran nampak tu lampu-lampu tu, ada. So saya kat sini. Amboi. Allah, terima kasih. Malamku bermimpi. Masya Allah. Semoga diluaskan rezeki, bang. Alhamdulillah. Wow. Ni dewan kan ya? Asal lampu saya macam ni? Semalam dia bergetar-getar tu. Min. Yeah. Acah-acah lah Mita ni. Acah-acah je. Jumpa tu jangan lari tau.
Inilah sebelum kita bermula guys, saya bukan nak layan haters, bukan nak layan sangat, tapi kadang-kadang tu kena kasih faham tau. Kadang-kadang kena kasih faham. Dia ingat coach apa? Dia ingat coach ni siapa tu guys? Penakut ke? Tak, kan aku cakap kan marah pula. Tak ada pelik ke? Saya bukanlah jenis cepat melata, cuma kadang-kadang ni kenalah tunjuk bukti sikit. Ni daripada moderator saya punya VTT. Okay, kita bagi sikit lah sebelum kita start betul-betul ni. Saya dah malah nak melayan dia ni. Dan kau kalau dah tak percaya, kau punya pasal. Kau tak payah ulang-ulang tanya dalam ni. Tak payah ulang-ulang tanya dalam ni. Tak payah nak nekan-nekan. Saya ni last ni saya layan dia ni. Lepas tu dia nak buat apa, dia nak cakap apa, terpulang lah mulut-mulut orang ni. Yes, Auci. Yeah. Oh. Sabar. Jangan block dulu. Moderator tak block dia lagi kan? Terima kasih. Thank you for the gift guys. Moderator belum block dia lagi kan? Tak payah block. Orang macam ni dia nak tengok. Moderator, dia ada lagi ke tak? Ni siapa tadi? AI tadi? Ada lagi tak? Belum. Okey. Ni khas dalam 1000 orang ni. Yes man. Oh, thank you. Terima kasih doh. Okay, dah unmute. Jangan mute. Sabar. Komen sikit AI tadi tu. Mana dia? Hello. Ada lagi ke? Kalau tak ada, saya tak ada tunjuk-tunjuk. Alah, buat relate dah. Aku sekadar tanya, bukan hater. Korang fikir aku hater, pahal. Tak adalah. Bro, Assalamualaikum, tak ada. Tak tahu cakap macam tu. Jangan lari. Guys, nampak tu jangan lari Mana ada orang bukan haters cakap macam tu tu. Ni Chris, kau ada pakai apa-apa ke? Ni dalam ada bang, minta maaf. Sebelum tu live saya bukan senang-senang jumpa. Ini setahun sekali ke setahun 2 kali je Ini pun sebab ada minyak mayat yang digunakan oleh orang Indonesia waktu saya berada di lokasi. Kami berpecah dan dia menggunakan tanpa pengetahuan saya. Jadi minyak mayat ni, macam saya cakap tadi, kita takkan boleh melihat. Sabar jap. Ada perjanjian. Jadi dekat minyak mayat yang dibawa daripada Indonesia, berkemungkinan besar dia beli kepada someone yang dah baca, siap-siap baca lah, ada mantra, ada buat perjanjian apa semua, dan dia bawa ke Malaysia. Dia guna minyak tu tanpa pengetahuan saya. Dan waktu tu memang saya sendiri nampak depan mata saya, depan live saya, nampak ada satu susuk tubuh perempuan kecil berlari lintas depan saya. Perempuan kecil tu macam menakutkan. Sekarang ni saya kejar ke? Menakutkan. Saya lari tinggi, nama panjang. Saya kejar ke? Saya patah balik ke? Saya alih kamera ke? Apa ke? Okey, cukup. Itu dah memadai. So, nak komen tu tak ada masalah. Viewers baru ke, viewers lama ke, saya tak kisah pun. Ingat live tu? Ya, Nia. Tak kisah pun. Viewers baru ke, suka lantak korang lah. Saya bukan kisah pun. View lama ke, view baru ke. Saya dah ucapkan selamat datang. Saya dah cakap dengan korang, siapa yang baru masuk live saya bagi korang setengah jam nilai saya. Tak payah nak cakap, kalau nampak hantu jangan lari tau. Tak payah ajar kerja saya. Kalau korang kerja bank, saya tak perlu pun pergi kat bank, nak keluar duit tolong kira tau. Tak perlu ajar. Ini kerja saya. Santai-santai sudah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ni saya berada di rumah orang
orang tua. Hai? Siapa tu? Siapa tu? Jiran! Siapa tu? Oi, kau kat sini ke? La ilaha illallah. Aku ingat kau kat sana. Kau kata macam biasa. Tak apa. Terima kasih Nia. Subhan. Sujud syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Nia. Lah, dia kata macam biasa. Okey, korang macam mana? Nak saya dengan jiran ke nak saya seorang? Cepat saya bagi korang buat pilihan untuk saya. Nak solo ke apa? Seorang. Okey. Woi, aku nampak juga benda tu. Okey, saya solo saya pergi lah sana. Saya pergi. Aku ingatkan siapa lah tadi. Okey, kau main tempat ni dulu. Aku pergi sana dulu. Ini aku nak cakap. Aku nak kau ni. Apa tu? Inilah tempat kebumian. Pengebumian. Tu nak sebut tu lah. Tapi kau faham dah lah. Inilah tempat yang cari bergerak ni semua ni. Aku memang selalu main sini. Bila kau cakap macam biasa, memang aku datang sini. Jadi aku bagi kau masa lah main kat sini. Tak kau main lah. Okey. Kebumian ni. Kau try lah. Tak seram tu. Seram. Dia ni kalau kebumian apa? Kebumian ni macam seram. Aku bagi contoh. Tak ni kebumian apa ni? Aku tak tahu. Aku dah cakap. Aku dah bagi contoh. Tak ni bukan. Tak pun kau main sini lah. Relax dulu. Rapat. Okey, sebelum aku gerak, sebelum kau tinggalkan aku tinggalkan kau. Kau tutup lampu putih sekarang. Kat sini dia kena betul-betul yakin. Betul-betul rasa aura dia dalam kan apa yang kita sedang lalui kat lokasi ni. Lepas tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Tahasantu billah. Kau baca apa Syud? Aku bau tahasantu billah. Aku berlindung dengan Allah. Takut terus je. Tak terus tidur. Aku sambung Bismillahirrahmanirrahim. Tahasantu billah. Istama'tu lillahi wa ata'tuhu. Amantu billah. Tawakkaltu ala Allah. Raditu biqada'illah. Wallahu ala kulli syai'. Dah 2 kali dah setan ni. Astagfirullah. Sorry. Aku terlanggar pula. Mana datang aku sini tu? Tadi kat sini numpang kau ke sini. Benda tu tu? Benda? Ada bunyi. Ketuk-ketuk dinding. Tak ada lah. Mak kau jatuh. Astagfirullahalazim. Halus Baik. Ada respon ke? Ada respon. Terima kasih Pak. Terima kasih Mak Pak Salamat. Terima kasih Tuan. Lagi sekali, apa wujud kalian? Bergerak dan berbunyikan la haula wala quwwata illa billah. Innahum Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu walayah wa tuli muslimin. Astagfirullahalazim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Wala haula wala. Ya Allah. Astagfirullah. Subhanallah.
Dengar. Orang kan? Aku tak tahu. Orang. Tapi jauh. Belah sana, balik hutan tu. Abaikan. Cina yang sudah nak potong lah. Oi. Hello? Kita kan suara. Allah Akbar, subhanallah, pecah siau. Meletup tu. Astagfirullahalazim. Dengar dulu. Kejut ni. Makin kuat sekali dia orang. Pasal sini berpagar. Tapi macam saya pagar luar pagar kan? Dekat belah luar. Sebab ada bunyi-bunyi motor. Jauh. Bunyi jauh. Dah. Kau nak main sini kan? Ada hantu. Ni mana-mana pun ada hantu. Kau nak main sini, aku gerak sana. Tapi dia nak tempat kebun bumi ni. Betul. Okey, aku jalan sini kejap. Boleh apa aku jalan. Okay. Biar aku pernah ada sebut nak tempat depan. Gula. Kau duduk sini sampai kau boleh sebut. Okey, have fun. Have fun. Kau tu kena hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya berpindah sebab ada ramai permintaan nak saya solo. Jadi kita bermain solo dulu kat sini, okey? Saya harap lain kat sini, okey? Berdua aku lagi. Solo dulu. Okey, ni. Nampak ni? Ada bekas-bekas kerusi kat sini. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. That's it, thank you. Allah. Wat-tin waz-zaitun wa turis sinin wa hazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radatnahu asfala safilin illa allazina amanu wa aminus solihat tifalahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaysallahu bihakimil hakimin. Wahai jin fasik yang berada di kawasan ini, naik guys. Tak naik. Terima kasih Kak Ida, thank you. Astagfirullahaladzim. Wait. Astagfirullah. Siapa tu? Siapa tu? Jiran! Kau ke bukan kan? Kau dengar tu? Ada suara macam bunyi. Kepala otak dia.
Hoi. Dengar tak bunyi? Dengar tak? Tak, yang suara tu suara jiran. Yang saya cakap suara tu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau berada dekat dalam ni, kau tunggu. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kau terkejutkan aku akan terkejutkan kau. Oh, shoot. Subhanallah. Bunyikan lagi suara kau. Come on. Ada bunyi tu. Wahai jujun fasik, jika kau berada di sana perdengarkan sesuatu, kawan. Oh. Shoot lah. Astagfirullah. Perdengarkan suara kau. Bismillahirrahmanirrahim. Tahasantu billah. Istama'tu lillahi wa ata'tuhu. Amantu billah. Tawakkaltu ala Allah. Raditu bi qada'illah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Gerakkan sesuatu. Di mana bunyi-bunyi kalian? Buat sekali lagi. Come on. Hantu tak kacau koma. Koma pula tak kacau hantu. Malam-malam yang abang tengok blue tu siapa yang suruh? Saya ke hantu? Hantu tu siapa? Jin kan? Sekarang ni beritahu saya. Geram. Kadang-kadang mulut ni kena jahat sikit. Bau terdiam orang.
Kalau kita lembut, habis. Asyik kena pijak, dihenyak-henyak. Mana komen dia lagi? Hantu tak pandai bahasa Inggeris. Yang tak pandai bahasa Inggeris tu awak. Yang tak pandai bahasa Inggeris tu awak. Maaf cakap. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yaqduru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Doa sebagai pendinding senjata umat Islam. Apa senjata yang kau ada? Para handal, para jin, para iblis. Hantar anak cucu sisikkan. Mantap. Mantap. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Hantu stres ke engkau yang stres? Lagi. Gerakkan lagi sesuatu jika kalian berada di kawasan ini. Come on. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radatnahu asfala safilin illa allazina amanu wa aminus solihat. Tifalahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Lagi, pendengarkan lagi sesuatu. Izharul batil fi suratil haq. Di mana kalian? Hello? Adakah kalian berada di kawasan ini? Wahai jin fasik. Jika kalian mampu untuk menjelma, maka jelmalah. Maksud izharul batil itu apa bang? Izharul batil, perkara-perkara yang batil, tidak benar. Okey, jin akan ganggu manusia melalui talbis. Jin tu yang dihantar oleh iblis. Maknanya iblis lah, jika nak ganggu manusia, dia akan gunakan talbis. Talbis iblis ni bahaya tuan-tuan. Izharul batil, perkara yang batil, tidak benar, dia gambarkan di dalam gambaran yang benar. Fi suratil haq. Haq tu gambaran yang benar, bermakna benda tu tak benar pun, tapi dia gambarkan dalam gambaran yang benar. Itulah talbis. Izharul batil, perkara yang tidak benar, fi suratil haq, digambarkan di dalam gambaran yang hak, benar. Okey, puas hati Pak. Ibnu Qayyim, mantap. Kerusi ni siut.
Tak apa. Moderator hari ni moderator chill dulu. Okay, saya bagi, bukan rehat semua, bukan. Saya bagi korang relax jari dulu. Yang komen-komen macam tu tak apa, kita bagi ilmu kat dia. Yang kata prop, yang kata tali, yang kata ada setting, biarkan dulu. Saya nak bagi diorang tengok setengah jam live saya dulu. Lepas tu terpulang pada moderator sepenuhnya. Okay, bagi saya setengah jam moderator. Okay, korang cicit dulu, minum kopi dulu apa semua. 12 suku, satu suku nak buat apa buat lah, tak ada masalah. Bagi diorang layan, tak apa, komen je. Saya akan bagi ilmu kat diorang. Ya, kursi tak ada. Sekarang ni kursi kat mana tu? Ini ke? Ini ke? Bukan, ya. Macam mana boleh ada kat situ? Tak dengar apa-apa, siut. Bukan tu. Bukan kursi ni lah. Tak silap saya, kursi dia tak ada benda-benda yang lubang-lubang ni. Cabaran sebenar bukan hantu tapi memang betul lah. Kan? Mana tu? Wow, shoot man, terkejut aku. Astagfirullah. Subhanallah. Astagfirullahalazim. Saya silap aku Syah Abang ni pergi kuliah sunnah kerana bukan kat JB. Bukan, ya Allah, mana datang bila masa kau kat sini. Kat sini kan tadi dah pecah-pecah, semua kita dah cek mana ada. Ada dengar tak bunyi kerusi ke apa ke? Tadi kita baru lepas span dekat sini, yang pecah tadi tu tak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wajalna min baini aydihim sadaq wa min khalfihim sadaq fa asyhadahum fa hum la yubsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah payungku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penduduk Sayyidina Ali tukatku. Aku berada di dalam kalimah la ilaha illallah haq min insyaallah. Kasih tepuk dia sikit. Saya tak nak dia ada ganggu saya yang kursi-kursi ni. Nak muncul. Kalau nak muncul. So kita dah lock dia, memang dia akan terus kat sini. Sekali lagi, selain kerusi, apa yang kalian mampu buat, wahai jin pada handal, pada iblis. Mantap. Dekat sini tak ada kipas guys. Kipas dah dicabut. Wahai jin berada di luar, aku jumpa kalian untuk masuk ke dalam. Bunyi muzik. Bunyi muzik apa tu? Tak dengar pun. Weh. Ya, suara jiran tu jangan banyak kali tanya. Weh, saya kan collab dengan dia satu lokasi. Kan dah bagi tahu tadi, kalau dengar suara itu suara jiran. Kan dah bagi tahu tadi, guys yang baru masuk, saya ulang balik, kalau terdengar suara yang jerit tu suara jiran saya. Dia pun buat live, okey? Alright. Okay.
So tak ada manusia kat dalam kawasan ni. Yang ada antara saya dan makhluk-makhluk yang ada dekat sini. Ganggu aku lagi. Sepanjang aku berada di sini, jangan kau berhenti untuk mengganggu aku. Satu dekat sana kerusi. Allah. Hai. Kau tutup Berani-berani kau tutup, wahai jin fasik. Bismillah. Guys, doa-doakan tas saya guys. Doa-doakan Bismillah. Ada bau. Allah, apa benda ni tu? Ada bau yang tak enak. Okey, dekat balik pagar, dekat balik cermin tingkap tu, bukan cermin, tingkap, saya ada ternampak ada satu sosok warna putih. Tapi sekejap, biar saya pergi. Saya zoom dulu. Dia menyengit, tuan-tuan. Ada warna putih, nampak? Saya berada di tingkat 2 sekarang. Test ya, nampak? Okay, let's go. Saya langgar ni terus Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamatlah sudah Alkisah kami. Terima kasih dan jumpa lagi. Kau tak payah nak jadi warna putih kalau kau warna hijau. Geram akulah. Sekarang buah dah panas. Wahai jin-jin yang berada di kawasan ini, perdengarkan, sesungguhnya kalian bukanlah insan yang sempurna berbanding manusia. Allah telah menciptakan kami sebagai khalifah di muka bumi. Jadi janganlah kalian sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Lagi, gerakkan sesuatu lagi. Jika kau yang berada di kawasan ini, wahai jin fasik, lintas di depanku. Pada Lagi. Jika kalian mampu untuk jatuhkan lagi, wahai jin fasik. Wow, shit. Shoot. Puih.
Ayo. Come on. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jatuhkan terus. Alang-alang kalian sudah dirikan. Ayo jatuhkan pada para jin. Pada Jatuh terus. Jatuh jika kau mampu. Dia nak jatuh. Jatuhkan terus. Wih, bergerak siau. Wih. Dia bergerak tapi tak nampak. Tak nampak dia tersihit jatuh ke apa, tak ada. Jatuhkan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Apa benda tu tu? Ada benda kat tikap. Tikap mana? Tikap mana? Ni ke? Ni ke? Ni ke? Apa yang ada kat tikap, guys? Siapa nampak apa-apa? Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Belakang tadi. Sana. Tak ada apa-apa weh. Tak ada apa-apa. Ramai yang nampak kalian. Jika kau berada di... Oh! Menunduk bawah ni. Prop. Sampai celah-celah ni saya tunjuk korang Kalau ada prop nak menyuruh pun dia tak mampu. Celah ni. Ke dia dah terjun? Ke prop saya dah terjun tu? Sudah nak kena bayar duit klinik pula. Okey, sambung. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Bismillah. Perdengarkan lagi gerak-gerik kalian. Zar batil fi suratil haq. Adakah kalian dekat denganku? Alamak, kau jangan ikut aku. Engkau jangan ikut aku. Aku cari benda lain. Boleh tak engkau dengan arahan buat sesuatu dengan arahan? Okey, sekarang gerakkan sesuatu. Yang tu ke? Yes, yang tu confirm. Mantap. Wahai jujur fasik Oi, apa benda tu? Sorry kalau kamera laju ke apa, minta maaf. Saya sedang mencari pergerakan tu. Saya terpaksa lajukan kamera. Kalau tak, dia tak terakam dalam kamera. Sorry. Terlanggar. Sorry, terlanggar. Susah play. Maksud dia,
Wahai jin fasik, jika kalian mampu untuk memperbangunkan mayat-mayat yang sedang baring di sini. Wah, macam ada mayat siut. Gempak lah, ada mayat kat depan. Bayangkan bayangkan ada mayat kat depan ni, guys. Terima kasih Puteri Sultan. Ada juga orang yang sudi support live saya. Saya faham live saya ni memang tak ada langsung bunyi-bunyi. Guys, settlekan tas saya guys. Ayo come on guys, sama-sama. Tak ada. Tapi kalau tak ada tu, korang pandai-pandai lah. Saya dengan jiran Mr. E.T. guys. Ni apa ni? Bismillah. Takkan aku lag ke guys? Hello? Subhanallah. Walhamdulillah. Wala Allah buat. Okey, baik. Ada bunyi kat dalam. Ada binatang ke apa tu? Lek manja okey guys lek manja okey okey. Sebab disebabkan lek manja, kita cuba untuk pindah lokasi. Syairah, terima kasih Syairah. Sultan. Oh. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wahai jin fasik. Wahai jin fasik. Apa benda tu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. ولا يحضه حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Tahasantu billah, aku berlindung dengan Allah. Istama'tu lillahi wa ata'tuhu, aku mendengar dan taat kepada Allah. Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Raditu bi qada'illah, aku redha dengan ketentuan Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Para jin, engkau langsung tiada kuasa. Bergerak zat, bergerak sifat, bergerak aku di dalam kalimah la ilaha illallah haq. InsyaAllah. Jika kau kenal aku, buktikan tak ada kau. Kenal aku, ya, itu dia. Woi, tak ada apa-apa dia. Lagi, perdengarkan lagi. Ika Atika, terima kasih. Nampak tu, terima kasih. Pada anda terkejut siut. Jangan cuba-cuba. Maka Allah Akbar, subhanallah. Mood serious guys, no joget-joget. Meletup. Tidak cukup ganas. Wahai jin fasik, aku dah yang lebih ganas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lagi. Perjelaskan lagi bunyi-bunyi kalian. Wow, shoot, mana datang shoot. Tadi tak ada. Ada bunyi pintu gerak situ. Kursi yang kat tangga tadi tu ke? Tak tahu saya. Kalau dekat tangga, nak masuk, nak tembus kat sini, kalau manusia buat memang taklah. Tapi kalau benda tu berkemungkinan dengan izin Allah boleh. Adakah engkau kerusi tadi? Bergerak zat, bergerak sifat, bergerak aku di dalam. Dia tak bagi tu saya pegang kursi ni ke apa? Bang, nampak tu Adam? Sebab tu Allah menciptakan alif lam mim. Tak ada satu manusia yang tahu apa maksud alif lam mim. Apatah lagi kita sebagai seorang manusia senang-senang boleh melihat jin. Terima kasih. Baik, semoga diluaskan rezeki Sultan. Alhamdulillah. Kita manusia, Allah dah bagi tahu siap-siap dalam Al-Quran, dan juga cerita tentang Rasulullah berdakwah dengan jin di surah Al-Jin ayat 1. Ada lagi surah-surah lain, surah Al-Araf. Bukan mudah
bukan senang-senang. Kan ada perjanjian. Yang bijak, pandai, sibuk. Dapat ilmu tak dalam live saya? Dapat ilmu tak? Apa yang saya baca, saya bagi tahu maksud, saya tadabbur lagi ayat tu. Dapat ilmu tak? Kalau dapat, ambil yang baik je bang. Kalau abang rasa saya bawa parah ni, benda yang tak bagus, tak payah ikut saya pun. Saya tahu benda ni tak bagus. Sebab itulah saya gunakan platform ni untuk nak ceritakan benda-benda yang bagus. Tapi saya bukan guru. Saya bukan guru. Saya kawan-kawan, kawan-kawan yang nak kawan-kawan lain berjaya. Kerana tiada kejayaan melainkan dalam agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin fasik, perdengarkan gerak-geri kalian. Come on. Perdengarkan gerak-geri kalian. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Come on. Oh ini, dah terbakar-bakar dah ni. Oh! Shhh, Yul. Yes. Terima kasih. 2024. Buruknya tangan aku ni bila lah nak hilang. Limpas tu apa kaya maksud dia? Apa maksud limpas? Lalu dekat mana? Dekat mana guys? Baik. Gosok pakai tina Kush. Oh ya ke? Nak pergi jahit tina ni yang malas ni. Tambahan M dari lipas. Janganlah sebut-sebut. Woi. Bunyi sana, bunyi sini, bunyi sana, bunyi sini. Lintas. Ayo lintas di depanku. Ada pinggan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Perdengarkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batasum jabbarin. Dan apabila kamu menyeksa sebagai orang yang kejam dan bengis. La haula wala quwata illa billah. Bismillah. Api apa? Astaghfirullahalazim. Pergi. Pergi panggil kawan-kawan kau. Ya iblis. Seperti anak cucu kau, Akwa, Tikbir, Masaud, Dasim, Khozab, Ummu Sibyan. Ayo datang gegarkan bangunan ini.
Jalan diam-diam macam ni pun boleh dengar bunyi. Apatah lagi kalau ada orang. Bilik ni memang bilik terbakar, guys. Ni tak tahu ni bila ni. Ni tak tahu bila jadi ni. Yang tu dah jadi bau ni. Lagi, gerakkan lagi. Wahai jin fasik. Apa benda tu? Tertutup ke terbuka ke apa ni? Ha? Woi! Yo tu, macam bunyi dialih-alihkan benda tu. Kau saja je kan aku datang sini. Kau saja je kan aku datang sini. Sekejap, guys. Kita duduk belakang sikit. Duduk belakang sikit. Okay. Angin. Di badan saya ada angin. Minum air sekejap. Saya nak masukkan powerbank saya. Sekejap. Kau kena duduk belakang lah. Saya rasa tak sedap. Oi. Wow. Lagi, perdengarkan lagi gerak-gerik kalian. Izharul batil fi suratil haq. Tunjukkan di depan mataku daripada mana kalian datang. Come on, wahai jin fasik. Uish, macam-macam bunyi. Macam-macam bunyi. Adakah kalian dekat denganku? Tunjukkan. Ada biskut. Wei Jin, kau kat tanah tu, ni. Kau makan biskut ni. Wahai jin fasik. Wow. Biskut dah kat sana, yang tu daripada mana siau? Kau nak masukkan biskut tu dalam tin. Aku dah masukkan dalam botol. Dia sebenarnya dekat kau, bang. Yelah, awak nak cakap saya lah hantu. Saya lah jin tu. Okey, tak apa, saya slow down dulu. Saya tak nak baca apa-apa ayat lagi. Bagi saya isap rokok jap. Okey, saya tak nak provoke dulu. Bagi saya rehat sikit.
Beza. Kalau kita provoke dia dengan kita tak provoke dia, beza. Okey, kita pusing-pusing dulu. Jom. Hello? Ada sesiapa ke di kawasan ini? La ilaha illallah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Okey. Tanya je ada orang ke tak ada marah. Ha? Tak ada orang. Saya seorang. Iti kat belah sana. Bangunan lain, saya bangunan lain. Kalau saya cakap pasal ada orang ke benda ni benda ni yang marah. Dia belum tengok saya marah lagi. Terbakar tilam tu. Wahai jin berada di kawasan ini, kau belum tengok aku marah. Bila aku marah, kau takut? Kau takut? Ada bunyi. Perdengarkan lagi bunyi-bunyi kalian, ya masyarakat jin. Jika kau berada di kawasan ini, come on, gerakkan sesuatu. Ayo, para handal, para jin, para iblis. Kau baring, akan ku selimutkan kau. Ha? Bila masa ada kain, nampak bijak tak bijak benda ni? Kau tengok guys, bijak tak bijak dia. Bukan main bijak lagi tu. Sebelum kena bijak, keluar. Lintas di depanku.
Lintas di depanku, come on! Why did it fussy? Wow. Oh, nasib baik gua elak lah, siut. Kau ramai pula kat sini. Jack dia bang, dia kalau menjelma memang kena jack lah. Sekarang ni dia tak jelma. Takkan nak jack benda ni. Patah tangan lagi kan. Why did you fussing? Jika kau berada di atas, ayo turun ke bawah. Abang sorang-sorang ke? Takkan saya berempat berlima pula? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillah. Meletup. Kat sini. Tengok. Tengok belakang saya. Bawah kaki saya kuat-kuat ada orang ke? Empat orang, 5 orang? 4 orang, 5 orang? 4 orang, 5 orang? Ada? Okey, diam okey. Bukan tak boleh komen, boleh. Jangan mengipik-mengipik. Diam je. Kalau tak nak menyakitkan hati orang, baik diam je. Bang, azan tengok. Buat apa saya nak azan tu? Untuk apa? Jiran! 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 Weh, dia kat mana tu? Jiran, kau kat mana? Iti! Weh, kat mana tu dia? Tu suara dia. Jauh tu. Weh, kau kat mana, Jian? Weh! What? Shot, man. Allahu Akbar. Subhanallah. Kau kat sana? Siul lah. Terpelanting siap kat sini. Weh, aku juga ikut kuat kau diam je. Bisnes tu masih bergerak tak saya. Weh, tas aku tak bergerak dah asal Kamu sama berat yang ni tas. Dah berat, jom balik base. Sama lah. Usaha dah. Aku dah usaha sejam setengah ni. Kadang ada bingung sekiranya nak tengok ni dulu. Sampai kat base ni seperti orang masing-masing cakap-cakap kan. Dia bagi duduk base. Ya. Selalu benda gitu. Aku dah lah pakai surah karkun ni. Terima kasih bang. Kita penat Penat weh. Aku baru cuba sampai mungkin ni. Sama lah. Aku dah all out dah ni sebab tak ada orang kat sini. Jadi aku all out. Terima kasih. Tapi tas aku tak settle langsung. Ya, sama. Aku punya train baru satu, Pak. Apa tu? Train aku.
21? Baru satu je. Baru satu. Terus tak gerak weh. Apa kita kena buat ni ha? Kau nak buat kelakar. Takkan nak kelakar, kita dah serius dah ni. Ni aku cakap apa? Tadi dekat tempat Pengebumian. Ha. Apa? Bonjoro belakang tu Takkan nampak. Nampak? Tak mungkin. Nampak? Dia siap buat peace lagi weh. Kotor ke tak sini? Kotor? Tak berni kan? Kita break dulu. Kita lepas. Langkah fikiran. Kita buka yang sepit-sepit. Sekali-kali pintu rezeki yang tengah sepit kita buka. Semoga dia lagi datang rezeki yang melimpah ruang kan. Sekejap lah. Berat lah saya ni. Bunyi almari siup kat atas. Tengah tu. Terima kasih Nurul. Terima kasih. Terima kasih barang. Saya tahu pembaran. Kau tak kenal saya lagi. Saya tengah serius, bukan tengah barat. Tengah serius. Tolong geng. Saya minta semua. Terima kasih korang. Ada yang kat situ. Ini korang screenshot. Screenshot dulu. Terima kasih guys. Kalau bagan, korang semua dah kena blur dah, dah kena out dah. Saya dah bagi korang naik roket dah. Okey. Tu kalau saya bagan ni. Saya bagi viewer, saya bagi moderator saya rehat sekejap je. Tolong sikit. Kenapa tak? Ui, bunyi. Mana ada kau dia tak maskat. Dia kasi penggerus. Woi, turun! Dah. Abang rehat dulu bang. Saya menyangkung ni sekejap. Dah jadi apa dah ni? Oi, jauh tu. Tas aku sumpah jauh gila tu. Terima kasih. Alhamdulillah. Dia macam tak berbaloi ni kalau nak terus kan. Kita apa? Kita usaha sampai kedua je. Tak boleh kita insya-Allah. Auzubillah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena tasbih Allah. Angkatlah orang baik ya Allah. Mudah-mudahan kau luaskan rezeki aku melalui Allah. Aku dah setengah jam lagi aku yakin Allah atas aku. Terima kasih korang. Dah belum? Jalan je. Ha? Jalan je. Jom. Jom. Aku tak isok tunggu kau. Jalan. Okey, jom. Thank you banyak guys. Terima kasih. Guys, kalau tak ada apa-apa pun at least bantulah pancat guys Terus dia dah kasih. Tadi ramai yang ambil kawan tak paskat. Pancat guys bantu saya pancat. Kita nak ke mana ni? Bawah. Bawah ni lain tak ada Bukan lain tak ada, dia tersangkut. Blok, kau nak main blok ni? Ni pun tadi rumah dia orang kata bilik 8. Tengah. Tapi ni je. Mana? Blok tengah bawah. Ni. Oh, siulah. Kau cuba kurangkan tunjuk dalam live benda tu. Tak ni skill. Bawa lipas je. Tu kapan? Ha? Mana? Bukan lipas, bilik tu bilik. Oh. Dia nak keluar. Tayar blok. Ni yang nak ni. Nak sedap. Hei, kau ingat kau pistachio ke? Orang yang pening kualitas dan kontak sedap. Tak habis-habis sedap. Tengok story I. Aku dah kusut ni weh. Wow. Kau sedap lah seorang-seorang. Kau pergi dah gosok-gosok seorang. Icung soalan aku. Thank you banyak. Terima kasih guys. Subhanallah.
Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Diamlah. Baik. Jin. Okey. Kau apa nak suruh aku diam? Kau ingat aku pusat urut ke dia diam? Ha, Jin? Weh, bunyi apa tu? Betul. Jantung Syuk. Bunyi apa tu? Oh! Banyak perabot boleh guna ni. Dia attack aku siap. Perempuan punya komen. Perabot, cantik lagi. Meja, katil. Hentikan guru. Guru hentikan. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sehebat mana, sekuat mana pun kalian. Aku lagi hebat daripada kalian. Ayo, tunjukkan akan kedebalan kalian yang macam aku. Oh, dia jatuh. Lagi. Peringatkan lagi. Innahu bin Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa'tuni muslimin. Salam. Keluar. Teruskan. Jika kau berada di sini, keluar. Ayo, kerahkan sesuatu wahai jin. Oh. Bergerak siap, bergerak. Tenang. Kat sini orang kata bila lapan, mana je lapan? Kau keluar lapan. Lapan. Ni cara ni. 快点出来！出来！老谢冷静了没？来，喂！哦，呀Allah，呀Allah，呀Allah，呀Allah。 Still got the blues. Kau tengok ni Gus. Ada yang kisah sedih kat sini. Kisah sedih apa? Ni kau masuk ni. Kanan. Kau tengok petang. Kisah sedih? Kenapa weh? Ni kan kau orang tua-tua. Ha? Mungkin cucu dia bagi ke, anak dia bagi ke apa kan. Dengan kotak ni je kau dah boleh menilai Untuk kenangan. Kan, kenangan. Otak aku lain. Waktu macam NGO datang, dia bawa, okey. Dia bawa orang tua ni pergi mall ke apa ke. Takkan orang tua nak beli benda ni, kau ni pun. Ya. Nanti kau tua kau tahu. Pasal dia tua lah dia beli ni. Tak, kenapa dia nak beli benda ni? Dia nak ingatkan anak-anak dia. Kita bila tua, kita cepat marah, cepat terasa, betul? Sebab apa? Sebab kita dah kembali ke Orang tua. budak-budak. Oh, budak. Perangai budak-budak. Jadi dia beli ni lah. Tak juga. Oh, tak juga. Rasa macam dia punya family datang visit, bawa cucu kan, cucu dia bagi. Dia ada cucu. Kat sini kan tempat orang tua-tua swasta. Jadi dia orang tak nak mak bapak dia bawa kat sini. Jadi cucu dia suka kat nenek dia, datuk dia ke apa kan, dia bagi benda-benda ni. Mungkin. Okay, clear. Pasal apa? Oh, itu bergerak tu. Oi, ada bunyi. T-Live? Woi. Aku nak keluar lah sih. Benda besar ni Kush. Benda besar ni berhentum Syuk. Ya tu. Woi! Masuk dalam. Kalau kau kat luar, Datuk tu masuk ke dalam. Di sini tak kisah dia. Tak ada kisah. Sini kisah dia tak kisah. Tak kisah. Pasal tak ada apa siapa. Ini. Apa dah rapu. Kuliah mana? Tak tahu.
Apa benda tu siut? Tenang. Kita round lagi. Game yang satu poin. Ada masalah ni. Semalam. Waalaikumsalam. Lintas. Terima kasih. Wih. Ni apa benda ni tu? Wih. Waalaikumsalam. Bismillah, ni apa benda ni tu? Ni dia macam ni darah ke apa? Ni benang. Wow. Lagi. Betul. Lagi. Tunjukkan lagi kebolehan kalian. Kekuatan kalian. Apa saja. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Kepala aku dah start sakit. Memang nangkap rumah orang kuat ni. Orang kuat tadi merah kan? Merah. Orang tidak cakap merah. Merah macam kerja kurang apa kat ni. Sekarang aku rasakan macam semua hantu pun benci dengan aku tu. Kenapa Mungkin dulu suka kat aku. Mungkin ketika itu aku berkata itu lagu. cahaya cinta. Itu lagu. Terima kasih Wan Masih. Oh. Lagi, teruskan lagi. Apa saja yang ada kat sini? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa tuni muslimin. Ni apa di sini kena apa? Saya kata apa kasi apa saya tak bertakap binti tak. Betul. Okey. Wanda tak kasi ni apa ni tak kasi sina ka pun tinda kena apa tak kena mentakap. Binti kepundeng apa sing tak ada mentakap kanda pakar ni tak mentakap. Wana kata ni, ini ketakap, ini ketakap. Hai. Mak, bila hantu nak muncul? Tak, jadi tak biasa kalau bangun dia jadi. Dia punya, saya bagi lama. Saya bagi dia 1 minit. Oh, terima kasih Mama Nur. Sultan. Wow. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Tidur sini aja. Kunci ke? Tak tahu. Tak nak. Kau jangan risau kalau terkunci. Kau nak magic? Ini hidup kan magic kat sini semua. Setelah dia buat tidur. Dia tak perlu pun magic, tak perlu pun tinggi. Cukup dengan fikir akal. Kalau terkunci, kita boleh buka pasal kita kat dalam. Betul juga. Tak sangka. Jadi buat macam ni buka. Weh, tak boleh siau. Wow, boleh siau. Oh, mak kau terkejut aku. Allah Akbar. Kau pergi. Oh, siau. Waduh. Weh, kata dia berdiri ni. Tapi macam mana boleh terkunci Padahal kita kat dalam.
Dia boleh stand. Kau tengok guys. Dia boleh stand macam tu je. Kau ingat apa? Kau buat handstand. Ni aku ajar kau cakap. Je. Allahu Akbar. Kau nampak tak? Tengok kamera dulu. Oh my god. Depan kamera aku juga. Gila man. Kau tak pekun je aku terkadu kau. Sekejap aku rasa ni. Berat tu aku ni. Memang berat lah. Kau tengok pada tahu je. Kaki ni special ni. Okey, respon yang sangat-sangat baik. Sebelah ada tu sebelah. Sekali lagi, jika kalian mampu hentakkan seperti tadi, hentakkan la haula wala quwata illa. Wow. Jangan aku masih. Nampak tak guys? Masih jangan dia keluar. Jangan aku masih. Dia keluar masih. Terkejut. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Terkunci lagi ke? Terkunci lagi ke? Push. Tu. Oh, shit, man. What year is it? I don't know. Terima kasih korang. Alhamdulillah. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Lagi. Jatuhkan. Wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya maksyar jin ya kadabu. Woi, Khusus. Jika bila masa ada guli tu. Oi, bodoh aku gigil siut. Buli mana ni? Mana datang si Buli? Bergerak-gerak pula Zia. Yang ni bergerak ni. Ini pun bergerak. Guli tu datang aku rasa bawah tapak kaki aku lah. Aku rasa Lagi macam dia terapung ni. Allah. Barang, tengah barang. Ni dia ni. Baik. bagi. Bagi. Dia tak bagus je. Bagus je. Bagi, mantap. Tuli. Okey, apa? Mantap, ada ni. Aku Kau? dengung sikit pada kat sini. Sakit kepala weh. Kuat Ya orang lu. Orang dia kuat gila weh kat sini. Lagi sekali, ya masyarakat jin, sekuat mana sehebat mana pun, apa pun kalian aku cabar keluar. Zahirkan diri kalian, bunyikan sesuatu atau tunjukkan diri kalian, tunjukkan air.
Membongak apa ni? Membongak nak tipu kau. Dia kata apa? Membongak apa ni? Dia kena tunjuk muka tu. Oh, dah puas hati kan? Ha. Apa? Ni ada meja, ada meja. Nanti ada orang komen tanya membongak apa je, tunjuk muka sikit. Ni. Ni, nak tahu tak membongak apa? Lain sekali. Membongak nak tipu kau. Ui, seram sikit. Ui. Macam ada orang tidur tu. Jangan tunjuk ketiak lah, sedap PM, tunjuk ketiak. Dia dah tahu. Tak naklah baring geli lah. Dah masih. Jarang je Hati-hati ni rumah Mak Pet. Ni rumah orang-orang tua, bukan rumah Mak Pet. Mak Pet rumah dia dekat pusat Serenti. Allahu Akbar. Tak kerti cover. Hai. Semalam baru kan tak apa. Aduh. Baik kenyang tahu Allah kasih kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup pintu. Tahasatu. Bodoh lah. Kejut gue. Dia tak bagi aku baca. Ya Allah. Astaghfirullah. Apa dia tak suka dengan kau ni? Apa dia tak suka dengan kau ni? Allah. Aku suruh kau tutup pintu. Tahu tak? Baru nak start ni. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Tahasan tu bergerak. Bunyi apa tu? Bukan bunyi kaki kau. Bunyi dekat luar. Minum air. Aku lain tadi kau sudah. Minum air. Aku pergi luar jap. Ya, dengar ke? Betul lah macam ada bunyi sirit. Betul. Wih, terang sungguh lampu ni. Tak menyesal saya beli. Tak menyesal beli lampu ni. Kau nak tahu tak lampu apa ni guys? Kecil je. Tapi harga keras lah. Harga memang keras lah guys. Boleh tembak jauh-jauh, besar tu. Weh. Apa salah lagu tu keluar? Alam. La ilaha illallah. Kau tengok guys, kau tengok jikan. Bunyi alam siau. Mari bergoyang. Memang kau lagi tidur lah macam tu. Wahai jajan fasik, perdengarkan bunyi-bunyi kalian jika kau berada di kawasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahasantu billah. Istama'tu lillahi wa ata'tuhu. Amantu billah. Tawakkaltu ala Allah. Raditu biqada'illah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Come on lagi. Perdengarkan lagi sesuatu. Come on. Tunggu dulu. Kau dengar? Kau dengar macam bunyi apa? Macam benda jatuh, benda macam benda jatuh lah, tapi tak tahu benda apa tu. Tak
ada benda pun. Bunyi apa lah siul? Sial lah. Datang siul. Aku pun tak tahulah sial. Kalau ada lagi, terus lagi kemana kanan. Selagi masih ni, jalan je. Ayo. Wala hawla wala quwwata illa billah. Why are you asking? Masih jalan. Masih terus. Ni. Kau nak suruh aku cibuk? Engkau nak suruh aku cibuk ke masalahnya sekarang ni? Wahai jin yang berada di kawasan ini, kau ambil. Wahai, jangan. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Okey, weh. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Kak Bia, terima kasih Kak Bia. Sultan. Alhamdulillah, sujud syukur. Terima kasih Kak Bia. Terima kasih Kak Bia. Allah Akbar, terkejut ya Allah. Okey kaki kau. Keluar dulu. Dia dah lebih-lebih ni. Berdiri. Tak kena ni. Masalah. Mother. Undoubtedly. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Wala. Siap package tutup pintu sial. Ya Allah. Ya roboh. Roboh tu. Allah. Terus roboh sial Allah. Subhanallah. Gila babi. Hantu apakah ini? Mari bergoyang yang. Ayo. Oh, goyang kau. Lagi, biarkan lagi. Izal. Sial lah. Allahu Akbar. Subhanallah. Tak ada. Bunyi kat sini pula. Clear. Semua jadi belakang kamera. Kan sebab awak lambat masuk bang. Kak, kalau awak masuk awal-awal, guys, 1400 mata memandang, ada tak yang jadi depan kamera tadi? Awak nak cakap belakang saya ada hantu ke? Prop? Ni saya dengan jiran. Kain putih terbang. Mana kain putih terbang? Oh, dia tak suka goyang tu. Kan baru masuk. Jangan macam-macam. Mari bergoyang yang. Dia tak suka lagu tu. Ya. Aku dah kena. Jiran, sebenarnya dah pukul 2 tau jiran. Okay, Cukuplah. Jangan turun ke bawah tengok apa yang depan. Jomlah. Ya. Sini lah. Aku dah all out dah ni. Dah habis baik. Dah cuba enjoykan viewer, buat lawak sikit. Tapi tetap tak ada settle punya. Jadi cukuplah. 2 jam keikhlasan aku. Aku dah buat kerja aku. Selebihnya aku letak pada Allah SWT. Okay. InsyaAllah. Bantu kami ya Allah. Bantu kami ya Allah. Amin. Tolong Allah. Imam, terima kasih. Guys, okay, kalau prop nak ikut kita orang, nak buat sebiji macam mana yang ada sekarang ni, kena ada 4 ataupun 5 orang untuk gerakkan sana sini. Kalau seorang prop, 2 orang prop tak mampu. Jaga aku settle. Sini pun dah. Asal tinggi dah ni. Kita tak tahulah tingkat berapa. Main mana tinggi dah. Siapa?
Ya Allah, Abang Long. Dia bukan Pasal ada meninggal. Dia bukan explain pula. Entahlah. Dah pandai dia lah. Inilah tempat ni. Ni yang saya selalu cakap saya nak pergi tempat tu. Kaki aku dah sakit dah ni. Dia semangat tak ada kaki sakit, dia kena balik base. 2 jam dah ni. Memang dapat rasa orang tempat kemudian. Anak saya betul lah. Susah betul lah. Last. Nama Kush kat sebelah tu pun dah kelabu Pinggang sakit, kaki sakit, penat Penat sangat Tak berhenti Kau faham tak fikir? Kau okey tak? Ke nak lagi? Aku dah tak larat weh. Aku dah lompat saya lagi. Aku lagi banyak. Kau besar-besar. Aku entahlah. Alhamdulillah, syukur. Keluar sana. Kita bersyukur Allah dan nikmat. Di sini. Keluar sini. Lagi senang. Besok aku nak pergi Melaka lagi. Kau aja macam-macam. Kau. Masa tu. Dengar suara tu. Kejap. Ada orang komen ada bunyi. Betul ke? Ya. Bukan kau ke? Otak kau aku buat. Ya ke? Hoi! Ada weh. Aku ingat kau. Mana ada aku buat. Aku dah tahu dah tengok kau. Dah, jom. Aku bengkel kau lah. Perdengarkan lagi suara kalian. Oh, lah siu. Ada tu. Kat Ni tengok ni yang besi ni. Samsul masuk sini pula Samsul. Weh, dia tengah ada kat sini. Okey. Kau salam. Bila nak datang typing? Hari tu kan dah datang typing dah. Okey, sebelum kami beredar, kerana belanja lagi sikit. Belanja lagi sikit. Teluk Batik kat mana? Noti Resort ke? Dah pergi dah. Malam ni, tempat ni. Tapi semalam tu lagi jauh dah. Semalam lagi jauh. Sakit pinggang lah. Ha? Aku rasa ada jin apa ni? Nenek si bongkok tua lah dalam badan aku sebab sakit pinggang ni. Kush pernah ambil homestay kat Wave Melaka ke? Pernah. Kau buat hal lah. Penatnya.
ni sakit tau. Jujur tak sakit. Tapi taklah apa macam gila babi. Sakit. Dah habis ke kurus? Dah lah. Saya bekerja macam gaji tak berbayar rasa dia. So cukup. Saya dah entertainmentkan korang. Saya dah beri entertainment. Saya dah entertain korang baik-baik. Jadi selebihnya saya tak nak lah sampai saya bercakap tak nak lah gaji tak settle, tak nak lah. Tak nak, cukup 2 jam saya buat apa yang mampu. Kalau tak ada, dah cukup. Konsep saya macam tu. Dia macam limited sikit lah guys. Aku nak tanya lah, macam EMF ni function dia untuk detect benda yang kita tak boleh nak detect lah. Contohnya macam kalau kita demam, kita nak tahu badan kita panas dalam. Kalau panas luar kita boleh rasa, panas dalam kita tak tahu. Kita rasa badan je kan, tapi tak boleh nak rasa, tak boleh nak tahu. Orang luar tak boleh nak tahu. So kena guna suhu betul untuk check. Bila guna suhu baru kita tahu, oh suhu dia tinggi. Sama juga macam EMF. Kita nak detect benda tu, nak tunjukkan dekat korang, saya boleh rasa yang benda tu dekat dengan saya, jauh dengan saya. Sebab kita ada kat tempat ni, saya ada kat lokasi. Yang korang kat rumah, macam mana korang nak tahu? Saya gunakanlah EMF ni. Saya gunakan EMF ni. Jadi nak beritahu korang yang dia berhadapan dengan saya. Nampak ni? Dia berhadapan, nampak? Tapi saya tak boleh nampak dia. Dia ada dengan saya kat sini. Teluk batik dah. Teluk batik saya pergi 3-4 tahun lepas. 3 kot. Moderator, terima kasih banyak. Sekarang boleh ajukan apa-apa soalan lain sekiranya korang nak dengar explanation daripada saya. Tuju je apa-apa soalan. Kenapa bisa terbengkalai? Dekat sini mungkin dia dah pindahkan di tempat yang lain. Sebab tu tempat ni dibiarkan. Pernah berbual dengan coach kat swimming pool. Ya. Ingat PKN selama Perak. Saya belum pergi lagi. Perak punya PKN saya tak pergi lagi. Betul cakap Cicak. Lampu ku jenis apa? Berapa harga? Okey. Baik. Melaka mana esok? Rahsia. Dekat sini ada 2 lampu. Satu Olight, satu lagi Night Core. Ini semua harga, ni 300 lebih, ini 200.5, yang ni 100 lebih. Sofin. Ni kecil, ni paling kecil. Tapi semua padu-padu. Sofin macam ni. Sofin. Dia sharp tegang. Ni slow. Tadi dia sharp So ni Sofin. Untuk Night Core, ni Night Core. Okey. Tu. Lagi dia sharp dan besar. Sesuai main hutan. Yang ni Olight. Ni dah 3-4 tahun saya pakai. Okey, dia kat sini dia magnet, dia boleh melekat je. Dia boleh melekat macam tu kan. Tapi ni bukan besi. Baju kali peluru. Betul. Coach, video semalam bila keluar kat YT? Tak keluar lagi ke? Ni Olight. Olight nampak ni. Dia smooth sikit lah. Tapi dia padu lah. Lampu warna jenis lampu apa? Okey, jap. Semua benda nak tahu Tapi tak tahu.